orang-orang besuk tahu tak? Rupanya ada tempat makan sup lembu seekor. Hari ni kita nak makan semua termasuk dengan kaki-kaki lembu. Selain tu ada macam-macam lagi. Korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Kali ni saya datang dekat padang luas Berajeting. Nama tempat ni sup lembu seekor. Wah, dahsyatnya, seekor lembu ke dibuat sup. Mesti semua bahagian ada. Dekat sini juga orang selalu ramai. Kalau korang datang pukul 8 hingga 11 pagi, akan ada makanan percuma setiap hari. Lauk bergantung pada owner. Kadang-kadang ayam merah, ayam gulai, ikan, dan setiap siasa dia cuti. And pukul 12 baru dia mula. Sup lembu, yang tofu, mi campur. Dan macam-macam lagi lah. Kebetulan hari ni saya diet, jadi saya order sikit saja. First kali kita nak rasa sup kaki lembu. Yang ni memang sangat rare weh. Dulu saya makan ni dekat Thailand je, tapi sekarang ni dekat Besuk Terengganu pun ada. Tapi kalau korang nak makan sup giabok pun ada juga. Serius weh, memang lembut sangat tekstur kaki dia ni. Aroma sup dia memang sedap. Nak lagi syadu, korang kena makan dengan sambal dia ni. Puas hati. Memang nikmat dunia. Seterusnya juga saya dah ambil sup ekor. Wah, besar-besar ni saya dapat. Yang ni pun sama juga, lembut betul dia punya isi. Bukan kata cubit guys, saya letak jari pun dah terlerai. Mantap. Snack kita nak rasa sup tulang. Wah, mana kata semua bahagian lembu dekat sini ada. Yang mana peminat sup tu memang kena try sangat. Nah, sup perut pula. Lepas tu sup keting pun ada weh. Harga dia pun memang murah saja, bawah 15 ya. Sekarang ni kita nak rasa dia punya keting dulu. Nah, yang ni memang belum moist mulut weh. Dan dekat sini untuk maklumang dia guna lembu kampung. Jadi rasanya memang segar sangat. Dengan makan sup ni untuk lauk tambahan ada ikan bekok dengan daging belengas. Dan ayam masak merah pun ada juga. Sedap. Patutlah dekat sini selalu ramai orang. Saya juga suka dia punya ikan bekok ni. Tak terlalu masin sangat. Garing-garing crispy, lembut je isi kat dalam. Next seterusnya dekat sini juga ada mi campur. Dia punya topping tu memang tak main-main. Banyak betul dia letak. Nah, tengoklah weh, berlimpah ruah dia punya lauk. Untuk mi macam-macam ada, tapi hari ni kita ambil mi kuning. Ayam dia memang puas hati, dia bagi peha terus. Yang ni dia punya kuah ni sedap. Manis, masing, masam cukup. Saya suka pedas-pedas. Next kita nak ambil bahagian yang tofu pula. Dekat sini ada macam-macam jenis bentuk yang tofu, korang boleh pilih sendiri. Lepas tu dia akan rebus and gunting-gunting. Orang boleh makan dengan kuah yang tofu pekat ataupun buat sup macam ni. Sedapnya. Saya lupa nak ambil kacang dan sayur-sayur dia tadi. Kuah yang tofu katsu ni memang famous sangat dekat Besuk. Next kita nak rasa yang tofu sup. Yang ni juga first time saya try. Rasa ni pun sedap juga, boleh tahan. Tapi selain tu, kalau korang tak makan tofu, dekat sini juga ada kerabu Maggi. Dalam ni pun meriah juga lauk pauk. Ada udang, sotong and macam-macam lagi. Rasa dia manis-manis, masam, pedas macam tu. Next dia rasa pedas-pedas. Korang juga boleh makan dia punya manisan. Ada macam-macam. Butir nangka ada, asam gelupa ada. Nikmat betul. Manis-manis kenyal je bila saya gigit. Selain tu ada bubur kacang dan bubur pulut hitam. Jadi korang yang mana duduk area Besuk ataupun Jetih, jangan lupa ajak member dan keluarga makan dekat sup lembu seekor. Let's go guys.